Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saya ucapkan selamat datang ke majlis program siri syarahan awam anjuran Ungku Aziz Center for Development Studies ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha wakil daripada pengarah Ungku Aziz Center for Development Study yang berbahagia penceramah jemputan kita pada hari ini ya, Profesor Dr. Melati Sumari, para akademia, penyelidik, para pelajar dan juga para jemputan serta hadirin dan hadirat sekalian yang dapat meluangkan masa untuk menghadiri program syarahan kita pada pagi ini ya. Alhamdulillah, terima kasih semua. Dan setinggi-tinggi kesyukuran juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapatlah bersama-sama untuk bersama-sama dalam siri syarahan awam yang keempat ya, pada tahun 2026 anjuran UACUM ya. Okey, saya Profesor Madya Dr. Nur Faiz Ahmad Khalid selaku moderator pada sesi pagi ini. Bagi pihak penganjur saya mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengalu-alukanlah kehadiran semua. Semoga kita sama-sama dapat mendapat manfaatlah daripada perkongsian daripada penceramah jemputan kita pada hari ini ya. Okey, jadi topik syarahan yang akan disampaikan oleh Prof Melati Sumari pada hari ini adalah amat signifikan ya. Kalau kita tengok topik berkaitan kemiskinan ini menjadi satu topik yang sangat menarik untuk dibincangkan kepada pelbagai lapisan masyarakat ya. Iaitu topik kita hari ini adalah kemiskinan dan kesejahteraan psikologi, cabaran dan juga harapan ya. Kerana isu kemiskinan pada masa ini bukan sekadar berkaitan tentang sumber ekonomi ataupun sumber kewangan, tapi juga turut memberi implikasi besar kepada kesejahteraan kita sebagai seorang manusia, kesejahteraan psikologi kita khususnya, dan juga memberi kesan juga kepada keluarga kita, kepada komuniti masyarakatnya. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita amat bertuah lah kerana dapat mendengar perkongsian daripada saya kira seorang tokoh yang sangat berpengalaman dalam bidang kaunseling, kesejahteraan psikologi dan juga dalam bidang kekeluargaan ya, khususnya dalam mendepani cabaran kemiskinan daripada pelbagai dimensi ni. Sebab kemiskinan ni bukan hanya satu aspek sahajalah, tetapi merangkumi banyak aspek-aspek yang berkaitan antara satu sama lain ya. Okey, jadi sedikit perkongsian tentang tentatif kita pada pagi ini ya. Kita akan mendengar perkongsian syarahan daripada Profesor Dr. Melati Sumari dan kemudian nanti akan ada sesi soal jawab. Jadi audiens nanti kalau ada sebarang soalan ataupun komen, cadangan, bolehlah sama ada untuk bertanya terus ataupun menulis di ruangan chat nanti ya. Kemudian kita pada akhir nanti kita akan ada sesi fotografi lah. Jadi diharapkan agar semua audiens dapat kekal bersama kita ya untuk pada hari ini. Okey, sebelum saya pergi menyerahkan majlis ini kepada Prof Melati, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini ya. Profesor Dr. Melati Sumari yang merupakan seorang profesor di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya yang juga merupakan seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Profesor Melati Sumari menerima ijazah Dr. Falsafah dari Western Michigan University, Amerika Syarikat, dan juga bidang kepakaran beliau meliputi terapi kekeluargaan dan juga perkahwinan, kaunseling IPT, kesejahteraan psikologi serta banyak terlibat dengan pembangunan dan juga amalan professional counselling di Malaysia sendiri ya. Okey, sepanjang kerjaya Profesor Melati Sumari sebagai seorang ahli akademik, beliau juga telah menghasilkan pelbagai penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi, buku akademik, penulisan dalam bentuk yang lain, termasuklah penulisan media dan sebagainya yang memberi fokus kepada kesejahteraan keluarga, remaja, belia, kesihatan mental dan juga intervensi kaunseling ya. Prof Melati juga aktif membentangkan hasil penyelidikan di persidangan kebangsaan dan antarabangsa serta mengetuai dan menyertai pelbagai projek pendidikan berkaitan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan sosial, termasuklah bergiat aktif dalam menjalankan kajian berkaitan kemiskinan juga ya di bawah Pusat Pembangunan Ungku Aziz. Kepakaran beliau
kepakaran dan juga pengalaman Prof. Melati Sumari menjadikan beliau adalah tokoh yang amat sesuai lah untuk membicarakan topik pada hari ini, kemiskinan dan juga kesejahteraan manusia. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Melati Sumari untuk menyampaikan syarahan beliau yang bertajuk Kemiskinan dan Kesejahteraan Psikologi, Cabaran dan Harapan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Silakan, Prof. Okay, terima kasih kepada moderator Profesor Mada Dr. Faizah Ma'alid dan juga rakan sekerja saya. Panjang lebar dia memperkenalkan saya. Okey, sebahagian daripada anda sebenarnya dah kenal pun saya percaya walaupun ada yang mungkin tak berapa kenal, tak apa, it's okay. So public lecture series ni adalah oleh kerana selari dengan mission Ungku Aziz Center for Development Studies iaitu Poverty Eradication. Jadi saya memilih topik tentang poverty dan juga psychological well-being sebab untuk memastikan ada integration di antara objektif UAC itu sendiri dan juga bidang kepakaran saya. So jadi saya kira boleh nampak kan slide saya tu sebab saya dah share. Sekejap saya buat slide show sekejap ya. Jadi kemiskinan dan kesejahteraan psikologi. Saya bagi ini adalah satu topik yang kalau kita lihat pada hari ini, kalau kita kita contohnya kita menjenguk sebentar ke social media, kita hanya menjenguk tanpa memberikan komen apa-apa, kita hanya scroll dan baca, ataupun kita tonton kalau social media seperti TikTok ataupun yang bertulis ataupun yang bergambar seperti Instagram dan seumpamanya, kita akan dapat membaca tentang bagaimana persepsi masyarakat awam tentang kemiskinan. Dan saya Maaf, Prof. Maaf, Prof. Tak dengar? Prof dah share screen ke? Saya dah share dah. Screen? Ya. Saya belum nampak. Audience boleh nampak tak? Ataupun saya punya line? Nampak. Nampak? Nampak. So maksudnya saya lah yang tak nampak. Okey, terima kasih. Dia nampak clear. Okay, baik. So, jadi kalau kita lihat kalau kita just melawat, maknanya kita singgah lah, bukannya kita nak menjadi sebahagian daripada mereka yang nak komen kat social media, tapi kita cuma singgah sebentar. Kita akan dapat melihat di luar sana, kalau saya nak bandingkan katalah tahun 90-an, tahun 2000 dan lama, saya ni orang dah masuk generasi dah lama lah walaupun I started my career in UM when I was below 30, umur saya sebelum 30 tahun masa tu kan. Masa tu saya rasa saya muda lah perasan muda lah masa tu kan. So kita akan dapat lihat bagaimana perception masyarakat umum, masyarakat awam, public terhadap kemiskinan. So satu perkara yang saya notice untuk generasi muda hari ni, kemiskinan ni pun jadi satu perkara, maknanya the poorer you are, ia juga menjadi sebab saingan, ia menjadi sebab penghinaan dan seumpamanya. Jadi saya kira kalau anda hidup pada tahun 70-an dan anda tidak begitu kaya, tidak begitu miskin, hidup sekadarnya, dia tidak ada saingan maknanya tidak ada saingan. Jadi tekanan tu dia tidak begitu kepada material. Tekanan tu mungkin kepada bersifat kekeluargaan, apa yang akan kita dapat pada hari itu, pada bulan itu untuk menanggung keluarga. Tapi pada hari ini dia sudah pergi kepada luar daripada zon kekeluargaan, dia dah pergi kepada zon public So jadi kita sendiri dengar semalam kan di Perak kalau saya tak silap, di Terengganu minta maaf, ketua polis ni berjaya memujuk pelajar untuk tak bunuh diri. Jadi benda-benda macam ni kita lihat macam jadi makanan kita seharian. So apa kaitannya semua ni sampai ada yang nak bunuh diri dengan kemiskinan dan sebagainya. So ini adalah satu teori yang dah long lasting. Semua kalau mereka yang belajar psikologi, benda ni memang kalau tak tahu memang dia bukan graduate in psikologi lah So kalau kita lihat kita kepada gambar dekat ni, manusia ni paling bawah dia nak ialah keperluan fisiologi. Fisiologi ni contoh, saya perlukan makanan, saya perlukan tempat tidur, saya perlukan at least minuman yang cukup. Manusia boleh tak makan beberapa hari tapi dia kena minum kan kecuali dia berpuasa, itu pun kita puasa pun ada masa dia kan So kita perlukan yang paling bawah ni. So jadi kalau keperluan yang bawah ni tak dipenuhi mengikut Maslow lah dia tak akan boleh pergi kepada yang atas lah. Dia akan, sebab itulah orang sanggup mencuri, sanggup membunuh kerana dia nak memenuhi yang bawah.
Tapi kalau kita lihat pula pada Maslow ni, teori dia diasaskan lama sangat, tahun 1970-an. So saya kira teori ni masih lagi relevan, tapi saya rasa kalau kita nak lihat Maslow ni sebagai satu tangga, dia mungkin dah tak relevan. Sebab kalau kita nak tunggu tangga ni, sampai bila orang tak boleh dapat yang atas? Tapi saya akan kata sebagai seorang pengamal, saya akan lihat, kita kena melihat Maslow punya hierarchy of needs ni secara serentak. Dia tidak boleh dilihat daripada bawah naik atas, sebab kalau tak, sampai bila manusia tak boleh sampai ke atas. Dan there are many research out there that shows orang yang dia miskin pun tapi dia boleh sampai atas. Kenapa dia boleh sampai atas? Kan? Maknanya walaupun keperluan yang bawah tu penting, tapi maknanya kenapa ada orang walaupun keperluan bawah tu dia seadanya tapi dia boleh sampai ke atas. So satu kekurangan teori Maslow ialah Maslow tidak mendefinisikan apa maksud keperluan maknanya sampai ke tahap mana you punya keperluan fisiologi. Makan setakat mana kan? Adakah kalau kita lihat the Gen Z punya masyarakat muda, masyarakat sekarang lah, especially masyarakat bandar kan kalau kita lihat ada makanan yang viral, restoran yang viral, manusia sanggup queue panjang sangat kan? Adakah itu masuk dalam keperluan fisiologi? Kita bertanya balik kan, adakah masuk sedangkan makanan, minuman tu keperluan paling bawah? So itu saya kata maknanya dia maknanya kita tak boleh lihat dia seperti piramid yang naik ke atas, tapi dia adalah satu keperluan yang perlu dipenuhi secara serentak. Kalau kita lihat yang kedua adalah keselamatan. Keselamatan ni contoh kita ada tempat tinggal kan, tempat tinggal. So akan diassociatekan kat mana saya masih ingat lagi masa saya student lah lama dulu my professor said, dia kata your career, dia kata kan, career that you choose ni akan will determine you beli rumah kat mana, you duduk di mana, orang akan melihat you. Masa saya dengar dia cakap tu saya pun terkebil-kebil je lah kan I was a student and I rented a bedroom, a 3 bedroom apartment kat Pantai Dalam. Masa tu sewa 350. I was informed that sekarang harga dia 1,500. Masa saya student kan. Saya macam terkebil-kebil lah. Saya tak boleh, I couldn't process apa dia cakap tu sangat sebab macam tak relate sangat dengan saya kan. Saya rasa kan. So dia kata orang akan melihat siapa rumah you, kerjaya you, semualah dia cakap. So dia macam gone with the wind saja ayat tu pada saya. Tapi bila saya kerana saya masih ingat sebab saya dibesarkan di kawasan yang atmosfer dia agak luas dia bukannya sempit seperti Pantai Dalam tu. So jadi walaupun saya bukan orang yang terlalu kaya raya ke dibesar, tidak, saya orang biasa saja. Tapi saya punya space, saya punya living space di rumah ibu bapa saya tu adalah dia sangat luas, sangat luas. Jadi kalau anda yang boleh imagine lah orang yang duduk di kampung, halaman rumah bapa saya tu nak park 10 kereta pun boleh. Kalau nak buat court badminton, 2 court badminton pun boleh. Itu luas dia. So the space tu memang tak ada masalah, sangat spacious. So bila saya, when I rented an apartment, berkongsi dengan orang lain di Pantai Dalam tu, dan saya teringat balik lah apa profesor saya tu cakap. Saya pun, saya katakan sebab pada masa itu di BKL buat rumah tu kerana untuk golongan bertaraf rendah kan. And then sebab ada perubahan rumah setinggan, jadi mereka dapat beli rumah tu kan. So saya pun melihat apa itu miskin bandar lah. That was my first time melihat miskin bandar macam mana lah. Saya terdedah. Sebab sebelum tu saya tak terdedah pada miskin bandar walaupun saya belajar di UM sebagai undergraduate student sebab saya tak pernah tinggal di luar daripada kawasan Muslim Melaya. Paling jauh pun sampai ke jalan Pantai Indah tu di asrama Mara tu je saya punya pendedahan. So saya lihat tu. Jadi maknanya saya nampak juga beza antara kemiskinan di bandar dan kemiskinan di luar bandar. So saya pun I try to redefine apa maksud kemiskinan dengan kalau kat luar bandar kan. Sebab saya pun berbual lah dengan, especially dengan adik-beradik saya lah we try to recall our childhood experience. So akhirnya of course lah tak adalah discussion tu is very santai discussion kan. Tapi the conclusion is apa yang orang-orang kampung dulu-dulu lalui, it is not a kemiskinan, it is kehidupan. Whereas hari ini kemiskinan tu dah lain dah definisi dia. Sebab people are struggling untuk memenuhi kehidupan seharian dia. So safety tu mungkin dia jadi kadang-kadang dapat, kadang tidak. Sebab itulah juga kita lihat kadang-kadang kala kerana kemiskinan tu orang tak boleh dapat pun kasih sayang tu. Jadi adakah
mereka yang dibesarkan dalam kemiskinan tak layak dapat kasih sayang, kan? Dan kasih sayang ni macam contohnya kan kalau kita lihat macam apa, tapi dalam masa yang sama research also shows anak-anak orang kaya pun ada masalah love and belonging. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak buat dia seperti tangga naik satu-satu ke atas. Ada ramai kes-kes anak-anak orang kaya yang ada masalah love and belonging. Saya pernah jumpa seorang pelatih lah, pelatih remaja, dia panggil pelatih lah tapi sebenarnya kat pusat rehabilitasi. Dia orang kaya, mak bapak dia bisnes, kaya raya tapi hidupnya liar, and then mak bapak dia serahkan dia kepada MAIS untuk direhabilitate. Liar, dia terlibat dengan seks bebas, dia dah pernah umur teen age, umur teen age. Tapi dia kaya pun, tapi dia tak dapat ni love and belonging. Tak dapat. Jadi dia tak dapat. Jadi dia pun terdedah juga kepada tingkah laku yang tidak diterima lah secara sosial. Kemudian kalau kita lihat, jadi maknanya tak kata dia tak ada safety, ada. Dia tak ada, dia ada fisiologi, tapi fisiologi saya tanya balik pada remaja ni, fisiologi dia adalah dalam bentuk yang agak berbeza daripada yang kebanyakan orang-orang dalam generasi saya definisikan. So contohnya saya dapati satu keluarga yang kaya ni, mereka ada duit tapi ada duit tu dia dah tetapkan kepada anak dia berapa, and then anak-anak ni akan dapatkan makanan sendiri. Mungkin you tak terbayang benda ni berlaku pada orang kaya. Ya, berlaku. So jadi dia akan dapat makan sendiri dan mereka akan makan masing-masing di bilik masing-masing. Rumah tu ada 7-8 bilik, duduk bilik masing-masing. Dia macam jadi asrama pula lah seperti itu jadi macam asrama. Jadi fisiologikal dia mungkinlah dia makan tu cukup lah, tapi dia tidak ada family time, semua tak ada. Jadi dia tak ada yang atas, tapi dia cukup lah. Jadi orang yang macam ni walaupun dia kaya, dia akan tak boleh nak pergi dapat self actualization juga. So kalau saya boleh bercakap lama tentang Maslow ni lah sebab jadi kalau kita nak lihat pasal, okay, saya nak pindahkan pula slide ni. Sorry ni. Kenapa dia tak boleh bergerak ni? Minta maaf ni. Okay. Jadi kemiskinan ni, kalau kita lihat kemiskinan dan kesihatan psikologi ni, dan juga dengan satu term yang berkaitan adalah kesihatan mental. Dia akan sebenarnya ada research yang banyak dijalankan, disummarizkan. Dia ada 4 perkara. Proses sosial, kesihatan mental, genetik dan persekitaran. Kalau kita nak faham benda-benda ni. Dia kadang-kadang dia adalah bersifat sekular, dia tidak bersifat linear. Kita mungkin kata saya miskin, saya ada gangguan psikologi, ataupun saya ada gangguan psikologi menyebabkan saya miskin. Actually dia boleh dua-dua pun. Dia bukanlah satu hala, maknanya saya miskin dulu, kemiskinan menyebabkan saya ada gangguan psikologi. Tidak juga, kadang-kadang gangguan psikologi boleh menyebabkan you jadi miskin. Okay, sebab apa? You cannot perform as a normal human being. Jadi boleh jadi miskin. Sebab apa? Bila kita nak kata kemiskinan dia berkaitan dengan ekonomi, you mesti kena ada pendapatan, you mesti kena ada something lah untuk you rely on untuk hidup, kan? Untuk you makan dan minum, kan? Jadi kita tengok apa tu proses sosial. Okay, jadi kemiskinan pertama sekali dia, bila kita cakap pasal miskin, kita akan cakap tekanan keuangan yang kronik lah. Perlu paling basic, kita cakap yang paling basic saja, iaitu nak bayar sewa rumah. Okay. Dan kedua makan. So bila kita cakap pasal makan, benda yang first thing that cross our mind, benda okay, at least you ada meal, complete meal lah. Contoh kata you makan nasi tu, you ada sayur, you ada lauk satu, tu paling basic. So mereka yang berada dalam kemiskinan kadang nak dapatkan benda tu pun tak dapat. Okay. So jadi kemudian bila macam tu, dah tentulah you akan rasa hidup tak senang. Betul tak? Gangguan akan rasa gangguan mental lah. Gangguan mental ni dia lebih pada gangguan mental bukannya penyakit mental. Penyakit mental tu dah klasifikasi yang lain Gangguan mental kita rasa susah hati dia akan mengurangkan kesihatan psikologi. Tapi saya pula pernah juga dalam masa pengalaman saya lah, saya jumpa orang yang dia tak kaya sangat pun tapi kan saya tanya dia apa menyebabkan dia kelihatan tenang. Saya tanya dia kesihatan psikologi. So dia kata dalam kehidupan ni walaupun dia tak kaya, dia kata dia sewa rumah yang biasa saja dekat bandar kan dia biasa saja. Tapi dia kata dia ada dia rasakan bahawa dia berhenti membandingkan diri dia dengan orang lain. Jadi dia tak rasa dia miskin. Nampak tak?
Jadi maknanya dia kat situ dia ada kesejahteraan psikologi dan dia juga tak bandingkan apa yang dia makan dengan apa yang orang lain makan. Benda yang kecil macam tu pun dia tak bandingkan. Tapi sebab itulah kalau kita bercakap dengan kaunselor sekolah, dia akan ceritakan pada kita tentang budak-budak sekolah daripada yang miskin dan tapi ada kesejahteraan psikologi, tapi budak sekolah yang miskin tapi tak ada kesejahteraan psikologi. Dia berbeza. So budak-budak yang ada kesihatan psikologi di rumah mereka biasanya ibu bapa mereka mendidik mereka untuk merasa kecukupan dengan apa yang ada. Jadi mereka budak-budak itu akan tidak membandingkan apa yang mereka dapat dengan apa yang budak-budak lain dapat. Dan ia adalah satu challenge yang sangat besar lah hari ni sebab budak-budak ni dia memang remaja memang dia akan banding apa dia dapat dengan orang lain dapat. Okay, jadi dia dua hala dan dia bersifat intergeneration transmission until you break the cycle. Kalau misalnya keluarga tu miskin macam mana you nak break the cycle? Okay, so jadi kita lihat proses sosial ni satu ni maksudnya slide lah Okay, jadi pertama sekali orang akan lihat orang awam lah orang awam ni umum lah masyarakat ni. Masyarakat hari ni lah dia akan pandang sangat negatif di dunia yang sangat penuh persaingan ni. Sebab itu kita lihat kan, ini semua perangai B40. Benda-benda macam tu, ayat-ayat seperti itu kan yang dilontarkan kat dalam atas talian, dia akan menjadikan seorang tu jadi memberontak. Kalau you dihina, you akan rasa memberontak sebenarnya. Itu tak payah, itu dah cukup sebab itulah. Tapi bagaimana kita nak mendidik orang yang berada dalam kemiskinan ni untuk melihat tu sebagai cabaran. Itu yang masalah tu sebab itulah kita perlukan untuk mendekati mereka, memberikan mereka kesihatan psikologi dan this is what counselling do. Counselling akan cuba untuk bantu mereka dari sudut itu supaya mereka melihat kekurangan itu sebagai satu perkara yang menyebabkan mereka kena keluar daripada kemiskinan. Bukannya dia menyalahkan. Jadi kita lihat masyarakat memang pandang rendah hari ini. Saya lihat masyarakat akan pandang rendah dan bercakap macam-macam. Jadi sebab itulah kan saya masih ingat dulu salah seorang anak saya kan dia pergi ke sekolah dia ni. Saya cakap dengan dia kenapa dia kena pergi sekolah ni sebab saya nak dia bercampur dengan budak-budak yang miskin juga. Budak-budak yang nak beli satu kotak KFC ada dua je tu kan, snack plate kot saya rasa kan, sebab dah lama tak beli KFC tak tahu. Snack plate pun dia tak pernah beli. Budak-budak yang air balang kat tepi jalan pun tak beli. Jadi supaya anak-anak kita yang mungkin hidup dalam keadaan mudah ni dia dapat melihat apa itu maksud kemiskinan So stereotip negatif terhadap orang miskin ni memang memberi kesan buruk kepada mereka yang mengalami kesusahan ekonomi. Memang. Sebab you dah pandang rendah, the way I dress, the way I present you dah pandang rendah kan Okay. And then stereotip kendiri ni dia akan, kita dah ada stereotip lah, saya miskin okay. Jadi bila kat situ datangnya masalah psikologi kita rasa saya miskin, saya orang pandang rendah. Jadi sebab itulah orang nak boost dia punya self esteem, dia nak jadi kaya. Saya ceritakan sedikit lah mungkin ada setengah yang join ni dah pernah dengar cerita saya kan. Saya macam saya pernah jumpa seorang tahanan dalam penjara kan hidup dalam kemiskinan, keluarga haywire. Kemudian akhirnya semasa dia bersekolah pun, sepanjang sekolah tingkat menengah, dia sempat berpindah 6 buah sekolah sebab dia sentiasa dibuang daripada sekolah. Cikgu kena keluarkan. Okay. Kemudian pindah pergi sekolah, 6 buah sekolah. Dia sekolah 5 tahun tapi ada 6 buah sekolah. Okay. Jadi nak cerita ada sekolah yang less than a year lah maknanya kan So dia punya kesalahan di penjara dia baru dituduh lah. Tapi tuduhan itu adalah tuduhan menyedar dadah, memiliki dadah. Itu dah dua lah dua section. Saya tak ingat section apa. Kalau menyedar dadah tu 39B lah sebab lebih daripada 5 gram. Tapi yang memiliki dadah tu saya tak ingat apa-apa. Kemudian membunuh dan juga ada lagi akta lain iaitu dia dikidnap semula Umur dia masa tu 20 masa saya bertemu dengan dia lah bertemu dengan dia. So jadi kalau kita lihat dia punca dia kemiskinan sebab apa? Sebab dia rasa dia dipandang rendah. Dia pandang rendah jadi dia nak apa cara dia nak jadi kaya. Okay. So itulah kalau saya bercakap pertama sekali saya memperingatkan diri saya lah. Kalau kita daripada golongan yang mampu, jangan sekali-kali kita mengeluarkan ayat-ayat yang macam contohnya kita rasa orang yang
B40 ni tak boleh berubah. Sebab sebenarnya itu tanggungjawab kita sebagai profesional untuk membantu mereka berubah dari sudut sikap. So jadi of course lah kita tak boleh nak ubah dunia, tapi kalau kita boleh ubah sekelompok kecil, kita dah berjaya sebenarnya. Kita tak banyak aim big. Kalau saya lah, saya akan kata dapat 5 orang kita dapat bantu ubah pun dah okey. Lepas 5 baru 5 yang lain So jadi kita akan, orang yang tadi ni dipandang rendah ni, dia akan efikasi dia rendah. So efikasi ni apa? Efikasi ni macam ni kita menilai diri kita. Macam ni kita menilai diri kita. Kita miskin apa, saya tak yakin boleh buat ni, saya tak boleh ni. Itu adalah efikasi, iaitu sejauh mana kita mengukur keyakinan kita untuk mencapai sesuatu perkara. So kalau efikasi yang rendah menyebabkan seorang tu akan rasa no matter dia buat apa pun dia akan kekal miskin. Okay. So kita nak boost this efficacy ni. Sebab itulah kita kata kesihatan psikologi ni juga penting untuk bantu seseorang itu jadi lebih keluar daripada kemiskinan secara beransur-ansur. Sebab saya percaya kemiskinan ni tak secara tiba-tiba, kecuali lah kalau kita tengok drama kan, memang ada secara tiba-tiba kan. Tiba-tiba dapat rupanya kita, menjadi waris kepada kepada tycoon kan. Itu drama je kan, dalam realiti seharian tak ada pun jadi kalau efikasi ni tidak tinggi, tidak baik, tidak positif, seorang tu akan kekal dan dia akan terjerumus pula kepada jenayah, kepada jenayah. Okay. Jadi sebab itulah Bandura sendiri kata pentingnya efikasi. So efikasi ni dia ada macam-macam jenis. Untuk mereka yang bukan dalam bidang psikologi, saya nak terangkan, dia ada macam-macam efikasi. Ada matematik, efikasi matematik, ada efikasi kerjaya, in fact bahasa pun ada. Sebab apa? Peringkat sekolah, budak-budak yang rasa dia tak pandai sebab matematik dia tak bagus, dia mungkin adakah kerana dia tak pandai ataupun dia rasa efikasi matematik dia rendah kan. Macam contohnya kita banyak melihat kalau benda tu nombor kan, statistik. Kalau saya lah, saya pun ada juga statistik anxiety anxiety kan. Tapi kalau kita, siapa yang pernah saya pernah sekelas lah dengan white people saya pernah sekelas dengan white people dan saya fikir kan saya punya statistik anxiety tu dah teruk dah tapi rupanya bila kita lihat memang Asian ni kita sebenarnya lebih baik daripada white dari sudut matematik efficacy. Okay. Saya tak kata bagus matematik, efficacy matematik. So jadi maknanya efficacy tu kena dibantu untuk menggambarkan kepercayaan seseorang tu terhadap kecekapan dan kemahiran untuk berjaya. So macam mana nak boost benda tu? Kan? So kalau mungkin saya nak disclose sikit lah saya punya pengalaman masa kanak-kanak kan. Masa saya kanak-kanak, saya bukan daripada keluarga kaya raya. Saya tak malu mengaku. Saya keluarga biasa-biasa. Tapi orang dulu ni dia miskin, dia lain. Dia ada tanah semua itulah. So setiap hari cuti satu hari, bapa saya, my late father, akan minta anak-anak dia ni pergi tolong dekat kebun. So we went to the kebun lah, tolong dia buat. So saya boleh buat benda-benda yang saya boleh menanam semua saya boleh buat. Saya boleh buat benda-benda tu semua sebab we grew up that way. So tapi kan ada satu perasaan memberontak di kalangan saya dan adik-adik saya. Adik-adik saya namanya perempuan. Memberontak ni rasa kenapa kita kena pergi? Kita kan perempuan. Tapi sebab bapak saya ni tak ramai anak lelaki. So anak lelaki tak ada di rumah. So bapak saya kata daripada duduk kat rumah, baiklah ikut dia pergi ke kebun. So pergilah buatlah dalam keadaan muka masam kan, budak-budak yang memberontak ni kan tapi tak berani bersuara, buat semua buat. And then kakak saya kata, saya ingat lagi orang masih kita kata, kalau kita tak nak buat benda ni, kita kena belajar rajin, dia kata. Pergi universiti kita kena duduk dalam office. Itu ayat kanak-kanak ayat kanak-kanak. So kakak saya kata, so kita kena ikut macam abang kakak kita yang dah tak ada kat rumah dia. Itu ayat kanak-kanak skor rendah. So, betul. Saya pun belajar lah bersungguh-sungguh dan saya potong balik cerita tu. Akhirnya berjaya lah Tapi ada satu benda yang kakak saya kata kita dah buat silap sebenarnya. Pemahaman kita masa kanak-kanak tu tak betul, dia kata. Pemahaman yang tak betul adalah orang pergi berkebun ni miskin. Tak betul, dia kata. Jadi kita patut ada another persepsi. Tapi tu dapat masuk umur dah 40-an lah tukar balik lah So efikasi kendiri maknanya you akan cuba nak berubah no matter what. Maknanya you yakin you boleh berubah dalam keadaan kemiskinan dan seumpamanya, dalam keadaan macam kekurangan kan. Kalau you tahulah orang dulu belajar dia tak ada pun penghawa dingin semua tu tak ada belajar seadanya okay. So jadi selain daripada efikasi kendiri, tadi saya sebut ada macam-macam bidang, dia ada juga kejiranan. Sebab itulah saya juga pernah jumpa someone, dia cerita dia dibesarkan
Tapi ni masa saya kat luar negara, dia ni cerita dia dibesarkan, saya jumpa seorang profesor ni sebenarnya, dia kata dia dibesarkan kat kawasan ghetto kawasan ghetto, tempat penagih dadah, tempat apa pengedar dadah lah di Chicago. So dia kata bapak dia tak mahu dia jadi macam tu sebab the neighborhood ni memang banyak gang So dia pindah ke negeri lain, ke North Carolina dan mulakan hidup baru sebab dia kata kalau dia kekal duduk di situ dia akan jadi seperti kanak-kanak tu. So bapak dia ni dalam kes ini ada efikasi, dipercaya bahawa kejiranan tu memainkan peranan penting. So dia pindah dan of course lah I met that professor, dia grew up kat tempat lain lah daripada dia punya apa asal residential setting. So itulah kadang-kadang tempat tinggal tu juga memainkan peranan penting untuk menyebabkan golongan miskin ni dia nak keluar. Tapi ada juga yang kita jumpa lah kan, macam contohnya dekat dengan rumah saya ni ada flat orang-orang yang asnaf MAIS Majlis Agama Islam Selangor lah Tapi memang adalah kes-kes di mana selepas katalah contoh mereka diberikan tempoh 5 tahun ke, saya tak berapa pasti tu MAIS punya arrangement kan. Tapi selepas 5 tahun pun mereka tak berjaya nak keluar dari kemiskinan. So tapi saya pernah bercakap dengan seorang daripada penghuni rumah ni, dia jual gas So dia jual gas, tong gas tu yang kita bagi untuk masak. So dia dapat bantuan MAIS lah lori tu. So dia cerita masalah dia adalah dia kata dia berniaga lah jual gas semua, tak ada masalah lah dia kata. Tapi dia kata dia tak berjaya untuk bentuk anak dia untuk sama-sama berusaha keluar dari kemiskinan. So anak dia tak nak pun buat kerja-kerja kasar ni semua. Okay. So jadi kita nampak lah maknanya anak-anak tu pun ada yang tak mahu memecahkan rantaian kemiskinan tu. Jadi kat situ dia ada isu lain juga Kita tengok Okey. Ini saya tak sentuh lah sebab kita ada masa pendek ni. Okey. Genetik. Kita tengok genetik. Kita pergi yang kedua genetik dan persekitaran Okey. So SSE ni menunjukkan tahap kebolehwarisan heritability yang agak tinggi So ciri-ciri psikologi yang boleh diwarisi contoh IQ kedudukan seorang hierarki sosioekonomi. So the way you think, maknanya you punya cognitive level tu juga boleh di-inheritkan. So jadi kalau macam the way you think, macam mana you nak dedahkan kepada anak-anak tu juga mempunyai IQ seperti tu. Okay. Memanglah kita kata bila saya cakap pasal IQ ni bukan untuk mereka yang genius sebab yang genius ni minima sangat orangnya, persentage yang kecil. Kita bercakap tentang orang kebanyakan. Kita tak perlu cakap tentang golongan istimewa yang genius tu. Kita cakap tentang the majority of the population. Okay? The majority of the population. Saya pernah terlibat dengan actually saya buat tu lebih kepada ni academic accreditation di college MAIS MAIS di Kampung Pandan, tak jauh pun. So MAIS ni dia sediakan, tapi ni untuk Muslim lah, Muslim especially, itu Mawib bukan MAIS, minta maaf. Untuk di wilayah persekutuan ni, di mana pelajar-pelajar ni dibantu dari segala segi, termasuk tempat tinggal. Kalau tempat tinggal di asrama tak cukup pun, mereka akan disewakan tempat supaya mereka boleh belajar dan dapat menaikkan ekonomi mereka. Tapi tak ramai pun yang tahu tentang tempat ni sebab saya tak pasti, mungkin Mawib tak buat tak buat pengiklanan besar-besaran ke, I'm not sure about that Tapi ramai yang tak ambil tahu tentang benda ni, ramai yang masih lagi. Sebab itulah kalau saya lihat ada anak-anak yang nak sambung belajar tak ada duit kan, saya kadang pelik tahu sebab apa. Sebenarnya peluang tu ada tapi maklumat itu tak ada. Okay. Dan kalau kita lihat macam kalau kita nak ukur orang tu pandai ke tak pandai kan, ada je ibu bapa yang memang ibu bapa yang mungkin pandai semua kan, tiba-tiba anak dia kenapa tak mencapai kan. Sedangkan kita tak boleh kata takkanlah anak dia tak pandai. Sebenarnya pada saya semua orang pandai kecuali you are diagnosed with intellectual disability. Tu je yang kita boleh rule out. Selagi kita tidak di rule out dengan selagi kita tidak didiagnose dengan intellectual disability, kita semua ni sama. Tapi macam mana kita nak dapat benda yang boleh kita dapat IQ tu? Itulah dia masalahnya. Itu genetik dan persekitaran. So kalau kita ada anak, contoh anak-anak kita kan, kita nak semua anak kita masuk dalam sains contohnya. Tiba-tiba satu dia tak mencapai. Sebab apa? Sebab persekitaran tu tak betul. Patutnya dia tak masuk dalam sains. Contohlah. Okay. So jadi kalau misalnya ibu bapa yang miskin ni bersedia untuk mendedahkan anak tu ke tempat yang macam-macam,
kepada peluang macam-macam, ibu bapa yang ada efikasi kendiri yang tinggi untuk ubah anak-anak tu, dia akan boleh diwariskan sikap itu kepada anak-anak. Actually warisan tu bukan bermaksud genetik dalam bidang perubatan, bukan, tapi lebih kepada melalui observation. Sebab itu adalah pembelajaran sosial yang paling powerful. You lihat apa yang mak bapak you buat. Okay. Okey, ni kalau kita lihat ni SS rendah dengan tekanan kronik kronik stres Jadi benda tekanan-tekanan ni dia akan bagi kesan pada fisiologi kita So lama-lama okey, kalau kita susah hati senang cakap kan, kita semua, anda semua dalam dunia akademik ataupun dalam dunia profesional di luar sana ke, tak apa, di mana-mana bidang pun, kita tak boleh tipu kita pernah tertekan. Mesti kita akan ada dalam hidup kita, segmen hidup kita ni, kita rasa stres kerana sesuatu. Kerana orang lain ke, kerana pasangan ke, kerana apa-apalah saja, kita tertekan dan seumpamanya. So, apabila kita tertekan, apa kita punya respon badan? Pertama sekali kita akan rasa lesu, betul tak? Kita akan rasa lesu. Jadi maknanya kita ada gangguan lah kat situ. Kita akan rasa lesu, tiba-tiba kita jadi tak lapar walaupun sebenarnya kita tak makan, kita tak peduli nak minum. Kenapa semua benda tu? Macamlah juga katalah seseorang yang dia pergi berjumpa medical doktor, dia rasa badan dia tak sihat, tapi dia masih okay, function well, tapi bila dia jumpa doktor, doktor kata lepas doktor buat biopsi semua, tiba-tiba dia dapat satu penyakit yang terminal, dia akan terus down, kan? So jadi chronic stress respon ni dia akan memang ada kesan dalam badan kita lah. So kalau dia berlalu dalam tempoh yang lama, dia akan menyebabkan penuaan biologi lebih awal. So itulah kadang-kadang kita tengok kan, minta maaf cakap lah, kita boleh nampak kan, orang dah 60 dekat bandar ni, kenapa tak nampak macam 60? Sebab dia mungkin tekanan kronik dia less. Tapi kenapa orang kan yang macam tekanan kronik dia tinggi, nampak tua walaupun umur baru 40. Okay, kita tengok ni siapa baca berita ni? Wanita kat kursi roda tu adalah wanita yang dia ikut suami dia kalau saya tak silap ke Flores. Flores ni adalah satu pulau di Indonesia. Saya pun tak Indonesia banyak pulau kan. Kita orang Malaysia ni biasa kita pergi Sumatera, Jawa, Bali, benda-benda macam tu kan. Kita tak tahu pulau kecil-kecil ni banyak lagi kan. So Flores ni, so I can imagine dia jauh lah daripada pedalaman and so on. So keluarga dia cuba jejak dia semua kan wanita yang bertudung macam peach kat sebelah kiri dia tu, itu adalah kakak dia. So you can see kakak tu look much younger than daripada adik. Betul tak? Daripada gambar tu. You can see from the picture. Sebab apa? Dan dia sendiri macam tak cukup zat kan, tak sihat dan seumpamanya. Sebab kerana kemiskinan yang dia lalui selama 10 tahun, kita tak tahu apa lagi what kind of hardship that she went through sepanjang dia berpuluh tahun di Flores tu ikut suami dia. So jadi memang akan ada lah. Sebab itu kalau misalnya kita hidup susah, dia akan ada tekanan kronik. Sebab itu kalau orang yang dia dapat define macam mana, apa maksud susah, macam mana dia boleh hidup dengan susah tapi kehidupan dia masih lagi tenang, itu adalah golongan yang terpilih sebenarnya. Golongan yang terpilih. Saya pernah lawat sebuah rumah. Saya consider dia macam nampaklah kita boleh kata orang miskin dari sudut mata kasar. To the extent that saya tak sampai hati kalau dia nak sediakan makanan. Saya kata janganlah sebab saya tak nak nanti saya ni menjadikan sumber makanan kat rumah dia ni jadi kurang. Sumber makanan ni kurang. Bila saya berbual kan itu mata kasar saya yang tidak adil lah. My injustice sangat tapi sebab dia duduk di kampung, rumah memang sangat simple. You kalau lihat rumah dia memang sangat simple. Dia tak ada sofa pun. So saya macam takkan saya nak makan. Saya rasa macam saya akan menyusahkan tuan rumah dan sebagainya. Tapi awak tahu tak, ada satu benda yang menarik perhatian saya. Walaupun dia ni tak adalah macam orang-orang di bandar, ada gaji, ada kereta mewah dan sebagainya. Bila dia nak masak tu, dia keluar rumah dan dia ambil sesuatu kat luar semua tahu. Dia tidaklah miskin sangat sebenarnya kan. Tapi cuma orang dah define dia miskin. Tapi kenapa dia ada kesan psikologi yang tinggi? Kerana dia mendefinisikan kehidupan tu mengikut dia punya ruang lingkup. Jadi efikasi kendiri dia pun positif. Okay, ni rujukan so jadi genetik ni menekankan tentang kepentingan critical intervensi awal. Saya akan sebut pasal intervensi tu Kita ada masa tak banyak, jadi kita sebut kemudian. Kemudian otak dan kognisi, cara kita berfikir.
So bukti kukuh mengenai kesan buruk kemiskinan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. So macam mana ia berlaku? Saya ada sebut tadi awal-awal, kita semua ni sama dari sudut IQ, cuma dari sudut kita nak capai kompetensi ni bidang kita berbeza. Ada orang bagus accountancy, ada orang bagus muzik, dia berbeza-beza. Tak bolehlah semua orang masuk muzik, memang dia tak akan berjaya kalau dia tak pandai muzik. Kalau macam saya masuk muzik memang tak akan berjaya kan, contohnya kan. Ada orang dia bagus dalam lukisan. Maksud saya adalah semua orang dia ada potensi, tapi dalam bidang kompetensi berbeza. Tapi macam mana kemiskinan dia boleh bagi kesan kognitif pada kanak-kanak? Sebab apa yang kita lihat, sumber pembelajaran sosial yang paling kuat adalah persekitaran sebenarnya. Adalah persekitaran. So jadi kognitif ataupun cara berfikir kanak-kanak ni dia akan mengubah benda-benda tu. Kerana itulah kalau kita lihat anak-anak yang kalau semasa kanak-kanak universiti daripada kecil lagi dia dah didedahkan tentang apa, maknanya kalau ada support system yang kuat daripada kanak-kanak, macam contohnya kat beberapa negara maju contohnya, kalau anak-anak tu dia ada masalah perkembangan contohnya, didiagnosis peringkat awal, dan ia boleh menyebabkan developmental delay contohnya. Contoh katalah kanak-kanak yang kanak-kanak yang lambat bercakap. Kanak-kanak yang lambat bercakap. Kan hari ni banyak kan kita dengar lambat bercakap. Sebenarnya bukan sebab hari ni, dulu pun ada. Cuma zaman dulu orang akan cakap sebab dia lambat bercakap. Orang sekarang ni dia ada cilik akal sikit kan. So lambat bercakap ni ataupun speech delay could be due to autism, could be ataupun dia memang betul-betul speech delay ataupun apa-apalah yang lain kan. So jadi kalau persekitaran tu kan, persekitaran tu tidak menyediakan budak-budak ini untuk berkembang seawal mungkin, dia akan kekal juga dekat keadaan yang macam tu. Kerana itu dekat negara maju misalnya budak-budak yang seawal usia 2 tahun, kalau didapati didiagnose dengan any developmental issues, mereka akan diminta untuk pergi ke tadika lebih awal di peringkat umur 2 tahun. Tapi tujuannya bukan untuk pembelajaran tapi lebih kepada untuk pemulihan, untuk pemulihan kelambatan dari sudut apa-apalah, contohnya katalah pelajar budak itu autism, budak itu speech delay dan sebagainya seawal 2 tahun. So itu intervensi. Itu perkara yang saya rasa dekat Malaysia kita tak nampak benda tu. Sebab apa? Sebab itulah bila pergi ke sekolah rendah, aliran yang biasa, budak-budak yang ada masalah ni, dia tidak diterit lebih awal, jadi dia masuk aliran biasa, dia akan lagi tertinggal, dah lah dia miskin, dia tak dapat akses kepada pendidikan kerana dia tidak mampu nak capture apa kehendak pendidikan. Whereas budak yang dapat intervensi awal tadi, dia mungkin dah boleh bergerak sama dengan budak-budak lain. So kita punya resources ni memang masalah, memang masih masalah untuk bantu. Saya bagi contoh macam katalah if your children or if you know any children who are diagnosed with delay kan, you nak dapatkan perkhidmatan tu di hospital government, mungkin you buat appointment hari ni sampai masanya terpaksa tunda and so on lah, and then you mungkin dapat slot tu sebulan sekali dan seumpamanya. Tapi kalau you ada duit, you mungkin boleh dapatkan daripada perkhidmatan swasta, you boleh tentukan seminggu nak berapa kali, you boleh hantar secara insentif. So kita punya kekurangan di negara kita adalah dari sudut untuk orang yang majoriti ni. Saya tak nak cakap pasal orang yang kaya yang mampu pergi bayar semua tu, kita tak perlu cakap benda tu. So jadi itulah dia. Jadi maknanya kan, kita lihat memang dia interrelated. Interrelated. Tapi macam mana anak ibu-ibu yang hidup susah, bapa-bapa yang hidup susah nak bantu anak dia kan? Dia memang perlukan resources luar. Okay. Okay. So jadi kognitif ni ingatan, perhatian, pembelajaran, siapa kata tak ada. Jadi maknanya nak kena sediakan benda-benda ni kepada budak-budak yang daripada keluarga yang susah supaya mereka dapat melihat. Dulu kan saya sebenarnya pernah jadi cikgu sekolah walaupun sekejap, setahun. So saya masih ingat lagi, masa tu saya tak belajar lagi psikologi ni, pelik-pelik ni semua kan. Saya masih ingat lagi, saya berkomunikasi dengan seorang budak ni tau. Saya ditempatkan di kelas paling hujung. Dia ni di kampung ni, sebuah kampung yang tak apa kampung lah, pekan di Melaka So budak ni, saya suruh dia tulis nama dia, bukannya peperiksaan pun, tulis nama saya. Dia tak boleh tulis nama dia. Dia tak boleh tulis nama dia. Kemudian, bila kita nak pungut yuran sekolah, RM8 tau masa tu, RM8. Dia tak boleh bayar. Saya kata tak apa, kalau tak boleh bayar bagi tahu, saya akan bagi tahu PIBG. Tapi dia pun diam je.
Sebab kalau dia tak boleh, nanti kita akan bayarkan pun sebenarnya. Sekolah akan bayarkan pakai PABG tabung. Tapi minggu depannya dia datang balik pada saya. Dia kata, cikgu, ini adalah yuran RM8 tu. So duit RM8 tu adalah duit RM1 Malaysia tu yang buruk tau. Tapi it look like dia telah disusun rapi di dalam buku untuk tempoh yang lama. Disimpan. So saya benda macam tu kan, saya rasa saya tiba-tiba saya jadi seorang yang rasa sangat zalim melihat duit tu. So saya kata, tak apalah awak ambil lah duit ni, saya nak belanja awak sikit. Saya kata macam tu kan. Saya pun masa tu cikgu biasa, gaji tak masuk lagi, ada lah duit simpanan sikit-sikit kan. Tapi saya rasa saya taklah seteruk itu kan. Jadi bapak dia ni nelayan. Kemudian saya suruh dia tulis dia. Saya katakan, sebab saya, budak-budak ni kena keluar daripada kemiskinan. Saya kata, tak boleh macam ni. Saya kata, okey, tulis nama. Saya masih ingat lagi budak ni nama dia siapa tau. Saya masih ingat sampai hari ni. Dia tak boleh tulis nama dia. Saya kata, kenapa awak tak tulis nama awak? Saya minta tulis nama je. Dia tak boleh tulis. So something is not right di peringkat sekolah rendah di mana dia tak boleh pun mengeja. Dia ni form 1. So budak macam ni you nak expect dia keluar daripada kemiskinan. Kalau intervensi awal dia dah gagal. Okay. So tapi budak ni budak baik tau. Budak baik. Budak yang baik lah. Dia bukan budak yang bermasalah. Dia pendiam macam tu kan. Macam tu. So jadi kalau dia ni bagus sekalipun, dia mungkin kerana tidak dibantu, kerana kegagalan manusia sekeliling, tak kisahlah termasuk autoriti untuk bantu, dia akan kekal lah miskin sampai macam tu. Saya tak lama kat sekolah tu. So saya tak sampai ni, saya dah berhenti. So bila macam tu, dia juga tak boleh lah nak buat benda-benda ni semua. Tak boleh nak buat kawalan diri, self-regulation tak ada semua kan. Jadi dia tak nampak kenapa dia perlu keluar. Dia nampak dia harus mewarisi apa yang mak dia ada. Sebab itulah saya kira kita, walaupun kita kata kita nak bantu orang miskin dengan naikkan ekonomi dia, makan pakai dia, tempat tinggal. Kalau dia tak ada kesedaran dalam diri dia, iaitu bukan kesedaran diri arif diri, dia mengenali diri dia, dia akan terus kekal bergantung kepada bantuan keuangan, bantuan makan, minum dan sebagainya. Okay. Sebab itulah saya tak nampak kenapa kita mesti nak habiskan dulu all out tentang fisiologi baru nak pergi pada yang lain-lain. Tak. We have to go semua sekali tu secara serentak. Sebab kalau tidak akan berlaku seperti ini, orang-orang yang bergantung dengan kemiskinan untuk dia dapat bantuan keuangan. Okay. Dapat bantuan keuangan, contoh dia dapat 5 tahun MAIS bagi. Lepas 5 tahun tak dapat, dia question MAIS. Kenapa tak bagi? Duit berjuta-juta, kenapa tak bagi? Macam itulah. So jadi kita dengar kan, we heard that people out there cakap, duit berjuta-juta tapi kenapa tak bagi? Sedangkan ramai orang miskin. Saya kira ramai orang miskin tak apa, tapi kita perlukan orang miskin yang hendak keluar daripada kemiskinan. Bukan orang miskin yang nak stay miskin forever. Jadi kalau kita tak buat serentak kan, dia akan sumbanglah usaha tu. Okey, ni perkembangan bahasa, saya nak lompat sikit. Okey, saya nak tunjukkan ni intervensi awal tadi saya sebut intervensi awal ni peringkat awal. Budak-budak ni perlu mendapat, saya akan kata kalau kita nak ubah orang dewasa ni agak susah. Tapi budak-budak ataupun mereka yang belum mencapai umur, masih lagi di bangku sekolah, itu adalah intervensi awal Kalau saya pernah dengan rakan-rakan penyelidik saya di bawah Ungku Aziz juga kami pergi ke sebuah bengkel bengkel kerjaya lah yang di bawah JKM. So saya dan dibantu oleh kaunselor-kaunselor pelatih saya masa tu, saya masih ingat lagi, seramai 2 orang je, tapi kita buat tu bersiri selama, mula nak buat 7 je tapi kita prolong jadi macam 12 kerana permintaan tempat bengkel ni kan sebab bengkel ni menyediakan kemahiran kepada individu yang telah didiagnose dengan intellectual delay. Okay. Jadi mereka bekerja lah kat bengkel tu dan dia boleh dapat pendapatan pun. Tapi the thing is, ada some of them yang dia terus bergantung kepada tempat tu kerana apa? Kerana self-efficacy yang rendah. Sebab dekat luar sana dihina dan macam-macam lah. Jadi tujuan kita buat tu ialah kita buat bimbingan psikososial dan kerjaya. Supaya mereka melihat diri mereka dan bagaimana mereka nak menggunakan kerjaya yang kemahiran yang mereka dapat untuk dapat kerjaya tu, dan juga mereka tidak lagi bergantung kepada orang lain. Sebab golongan ni untuk anda bukan saja dihina oleh masyarakat, tapi juga oleh ibu bapa sendiri setengah-setengahnya. Okay. So itu intervensi awal. Ada juga rakan saya yang lain yang menjadi PI ni, Dr. Faizah sendiri, budak-budak yang suka ponting ni, kenapa? Kan budak-budak yang kaki ponting,
mereka yang ponting mereka ni sangat cenderung lah memang untuk tidak berjaya. Maknanya kalau kita buat korelasi kalau kita buat let's say correlation test, adalah the two variable are correlated. So mereka ni perlu dibimbing tentang bimbingan psikososial dan juga kerjaya supaya mereka ni dapat meningkatkan dulu kehadiran kesalahan. Jadi kita tak nampak kan, kita tak boleh macam okay, orang ni miskin kita ajar macam ni terus. Tak. Tapi kita harus bermula daripada bawah. Sebab itulah yang dikatakan kalau orang tu miskin, kita bagi dia pancing, kita ajar dia macam mana nak tangkap ikan. Sebab kalau kita ibu bapa dia tu mungkinlah the government can take care of it, tapi anak-anak muda ni takkanlah you shouldn't inherit the poverty kan. Kita tak mahu dia jadi intergenerational transmission. So kalau budak-budak ni pertama sekali you nak berjaya, you kena ada pelajaran. Nak ada pelajaran, you have to go to school. Tapi kalau you memanjang ponting, macam mana you nak berjaya? So jadi macam kita nampak, kenapa pula nak buat bimbingan untuk budak ponting sekolah? Apa kaitan dengan kemiskinan? Macam tak nampak kan? Mata kasar memang tak nampak. Tapi kalau kita melihat dari sudut early intervention, yes, memang ada. Sebab kita nak melahirkan generasi ni, bila mereka dewasa kelak, they can depend on themselves, they don't depend on government. Kalau dia bekerja, dia tahu apa dia pekerjaan yang boleh meaningful untuk dia. Sebab kita tak bolehlah nak tackle orang umur 50, 60 ni kecuali dari sudut ekonomi. Tapi kita boleh dari sudut yang bawah sekali. So jadi itulah dia yang saya masukkan dengan early intervention. So I would say that from psychological and counseling perspective, early intervention is the most important thing to do, dan dia kena bergerak serentak dengan keperluan fisiologi dan sebagainya. Dia tak boleh macam diabaikan macam tu je. Kalau kita bantu ibu bapa daripada keluarga miskin, kita kena fikir anak-anak dia yang kat rumah tu, macam ni kita nak bantu mereka keluar daripada kemiskinan tu. Mereka lah sasaran utama sebenarnya. Okay. Saya kira sampai sini dulu saya punya talk. Saya serahkan balik kepada Dr. Faizah. Okay, Dr. Faizah. Tak dengar Dr. Faizah? Dengar tak? Baru dengar. Dengar. Okey, minta maaf isu teknikal sikit. Moderator yang ada isu teknikal. Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof. Melati atas perkongsian syarahan yang begitu menarik tadilah, topik berkaitan kemiskinan, yang kita melihat kemiskinan ini daripada banyak dimensi lah, khususnya dari aspek psikologi individu, keluarga, dan juga kita kaitkan ke peringkat yang lebih jauh dari segi komuniti dan masyarakat itu sendiri. Jadi pelbagai pihak ada peranan masing-masing untuk membantu sama-sama untuk membasmi kemiskinan, bukan hanya dari sudut ekonomi ataupun kewangan sahaja. Okey, jadi saya ingin membuka sesi ini kepada sesi soal jawab lah. Sekiranya audiens ada sebarang pertanyaan ataupun komen, cadangan dan sebagainya untuk diajukan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Melati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rohaizat, boleh panggil saya Rohaizat. Saya merupakan mantan pelajar kepada Profesor Dr. Melati. Dr. Melati merupakan salah seorang pensyarah saya, dan semasa saya melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana kaunseling di Open University Malaysia. Soalan saya kepada Dr. Melati adalah berkenaan tentang bagaimanakah satu titik yang masih belum dipecahkan untuk memberi pencerahan ataupun memberikan satu untuk nak memecahkan stigma bahawa kaunselor ni ada di lapangan dan ramai, dan banyak perkhidmatan yang boleh dilakukan dilaksanakan oleh kaunselor itu sendiri. Tetapi saya tak tuduh masyarakat, tetapi masyarakat masih lagi belum didedahkan dengan, dan keterbukaan masyarakat ni sangat, pada pandangan saya pribadi, sangat-sangat terhad dan sangat-sangat agak skeptikal tentang sumbangan yang boleh dilakukan oleh kaunselor. Sebab saya memang berada di lapangan sebagai kaunselor bertauliah di beberapa buah agensi kerajaan, dan saya memang berdepan dengan isu-isu masyarakat ni secara di peringkat lapangan, insyaAllah.
So saya mohon Dr. Melati untuk memberi proposal atau pencerahan berkenaan hal ini. Bagaimana kita boleh bersama sebagai seorang kaunselor, bagaimana kita boleh membantu masyarakat untuk menyatakan kepada masyarakat kami berada di lapangan, kenapa kamu tak guna kekhidmatan kami, sehingga menyebabkan beberapa perkara yang bagi saya sangat tragis lately. Boleh dikatakan kejadian yang mungkin dalam lapangan ni saya tak letakkan sebagai kejadian, mana saya letakkan sebagai apa, seolah-olah nampak situasi yang kata apa, mengambil nyawa sendiri itu menjadi taruhan ataupun jalan terakhir, atau jalan paling singkat lah. Sedangkan banyak lagi pilihan yang boleh dibuat oleh mereka yang berkenaan. Sebab secara peribadi saya kata jika mereka dijumpa dengan kami lah atau kaunselor, mungkin mereka tak akan terlibat atau terjadi perkara yang berkenaan sehingga mengambil nyawa. InsyaAllah terima kasih kepada Dr. Faizah dan minta mohon perkongsian daripada Dr. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Terima kasih soalannya. Saya persilakan Prof. Melati untuk mungkin memberi respon. Okey, bila kita cakap tentang apa yang berlaku pada masyarakat, apa tanggapan masyarakat. Masyarakat ni satu benda yang luas, dia tak ada, kita tak boleh nak bracket, tak ada bracket, tak boleh nak kata okey segini tak boleh. Bukan 20 orang, bukan 30 orang, dia sangat-sangat umum. So kita memang tak boleh nak ubah satu, sebab contoh, in fact katalah mereka psikologis dan kaunselor kan, contoh, ataupun cikgu, ada orang datang dia kata kepada anda dan bagi tahu anda, okey saya kena hina dengan orang-orang macam ni kan. Kita tak boleh pergi kepada masyarakat tu and then we cannot tell the people out there, okay you jangan buat lagi dia macam ni. Tak boleh. Kita tak boleh sebab apa? Sebab definisi society tu pun dah sangat-sangat luas kan. Dia sangat-sangat luas. Tapi one thing about yang Encik Rohaizat utarakan tadi kan, ni tentang nak membantu orang di luar sana. Kan? So saya akan kata masa saya belajar kan, saya pun berada di awang-awangan. I was dreaming. Saya fikir okey, sebab konteks memberi bantuan kepada orang ni kalau dekat negara lain tak sama dengan Malaysia. Dekat Malaysia. Kat Malaysia ni kalau tempat yang you nak bagi bantuan ni, orang akan datang pada you adalah bentuk keuangan. Ya, orang akan datang kat you. You nak bagi keuangan, you nak bagi benda percuma, nak bagi beras, people will come to you. Tapi other than that, orang tak akan datang. Itu konteks negara kita. Okay. Kalau kita nak bagi kupon kan, kita kata kita nak bagi minyak percuma kepada hari ni kepada semua yang ni kan, sehingga RM1,000 dekat Petronas ini kan. Mesti belum-belum orang datang. Dia berbentuk keuangan tu, you can expect people to come to you. Tapi something yang you nak ubah masyarakat, you cannot expect people, masyarakat tu nak berubah over the night. Memang tak boleh. So jadi, sebab kan macam contoh kan, saya bagi tahu masa saya buat amali counselling di US dulu, saya tak melalui struggle yang pelajar saya lalui. Pelajar saya di UM kena cari klien. Kena cari, dia terpaksa buat flyer sana sini. While me, when I was doing my practicum, saya boleh pergi terus kat center tu. So the staff at the center akan kata, okay, ma'am, ni adalah kes you hari ni. Sebab memang akan ada orang datang, tak perlu dicari. So konteks sudah lain. Jadi saya pun ingat macam senang je nak buat kerja tu kan. So tapi bila saya balik Malaysia, saya tahu tak boleh dah buat macam tu. Sebab itulah saya kira satu benda ni adalah, tak kira lah profesional, tak semestinya kaunselor, cikgu ke apa. Sebab itu guru-guru yang dia pergi untuk memahami masalah murid, dia akan jadi guru yang lebih considerate. One of my former student ni, dia ni guru HAM, guru hak ehwal murid. So dia ditugaskan untuk menangkap budak-budak yang ponting. So dia kata memanglah guru HAM ni biasanya kalau kat sekolah dia macam guru disiplin jugalah, memang budak-budak takut, ponting, hukum. Tapi dia kata ada satu hari budak-budak ni ponting, ada seorang budak ni ponting dah 2 minggu. Dia pun dah selalu marah budak ni, tapi hari tu dia kata dia tak rasa nak marah. Dia rasa dia nak pergi rumah budak tu. So she drove to that, dia cari alamat Kuala Lumpur ini, Kuala Lumpur. Dia cari alamat, dia jumpa budak tu. Dia jumpa rumahnya. So dia jumpa, dia dah siap lah ni, dia kata saya ni doktor, dia kata saya dah nak cekak pinggang nak marah-marah ni. Tapi nasib baik saya belum buat. Saya pergi rumah dia tu, saya bagi salam lama sangat baru dia keluar. Bila keluar tu dia tingkatan 2, kemudian dia ada adik dia 2 orang, sekolah rendah. So saya pun beritahu dia kata saya nak jumpa ibu bapa dia. So budak yang tingkatan 2 ni maklumkan, cikgu saya tak, mak bapak saya tak ada, bapak saya kerja di Johor. So mak mana? Mak tak ada, mak pergi duduk dengan bapa dah 2 minggu. Jadi saya tak boleh pergi sekolah sebab nak jaga adik. Dekat situ lah, from that moment dia perasan, maknanya sebagai guru HAM,
kalau dia terus kekal di sekolah, dia tidak akan mengenali budak-budak dia. Sebab setiap orang ni dia ada dia punya apa dia panggil life history ataupun plot line yang berbeza-beza. Begitu juga kaunselor. Dahlah perkhidmatan ni orang nampak macam stigma. So you nak duduk dekat office memang tidak lah. Sebab itulah kalau misalnya kita buat contohnya outreach contohnya, itu adalah dia mungkin dalam bentuk yang agak berbeza lah. Instead of kita ada bilik yang selesa, tapi kita buat outreach di luar sana. Sebab itulah juga orang-orang yang banyak memerlukan ni biasanya, mereka bila berjumpa kali pertama baru mereka rasa ada orang yang nak dengar. Sebab kalau dalam keadaan, kita boleh bayangkan ni, kalau saya katalah kita tak ada kerja, I am unemployed. Okay. Saya tak ada kerja. Saya nak dapatkan bantuan profesional pun saya kena fikir 2 kali. Kalau saya ada duit, lebih baiklah saya beli makanan kan. Buat apa saya nak dapatkan bantuan profesional? Tapi saya perlukan bantuan profesional. Saya murung. Saya rasa dah nak bunuh diri. Sebab itulah saya percaya memang banyak juga NGO luar sana, tapi kita tak boleh nak anggap NGO ni dia boleh nak cover satu Malaysia. Ramai je the volunteer yang dah keluar ke jalanan untuk mencari orang-orang macam ni dan berikan bantuan psikososial sebenarnya. Tapi masih ramai juga yang tak reachable, dan unfortunately kalau kita lihat dalam minggu ni kita dengar kes-kes budak sekolah tu remaja kan. Because kadang-kadang perkhidmatan membantu, perkhidmatan perhubungan menolong di institusi ni kadang-kadang pelajar sendiri pun mereka pandang negatif. Mereka pandang negatif kerana mereka rasa macam saya pernah seorang budak sekolah, dia cerita dia memang buat salah. Dia kata dia pernah ada she had sexual relationship lah dengan bawah umur So dia kata cikgu dia tahu sebab budak lelaki tu telah buat confession di social media. Kemudian selepas buat confession, dia telah viralkan lah dan edit gambar dia lah. Dan jadi budak-budak sekolah tahu. So cikgu pun tahu. Tapi instead of helping the student, cikgu tak membantu dia. Cikgu makin menyisihkan dia. So jadi persekitaran tu kadang-kadang tidak membantu untuk individu tu berubah. So itulah kerana saya percaya dia kerana orang luar yang tak ada kaitan. Sebab bila dekat sekolah ni, kadang-kadang guru yang baik macam saya sebut tadi kan. Tak ramai sebenarnya yang sanggup pergi kat tempat apa dah berlaku. Sebab mungkin, tapi saya tak nak salahkan guru. Kenapa? Sebab kadang-kadang guru pun dah terlalu banyak pressure tu yang jadi benda kecil-kecil ni dia tak sempat nak layan. Mungkin, I'm not sure because saya tak adil untuk saya salah guru juga. Sebab kerana kekangan dekat macam tu. Jadi kan Cik Ruaizat, saya rasa kalau misalnya kita lihat kenapa orang tak nak ada stigma semua, kita lihat sebenarnya bukan bidang kaunseling je. Macam dalam medical pun, orang tahu perubatan ni bukan benda yang semua orang faham. Maknanya kalau kita sakit jumpa doktor. Tapi berapa ramai orang yang tak percaya dengan medical walaupun selepas 60 tahun merdeka. Kan? Begitulah. So saya serah balik kepada moderator. Okey, terima kasih Prof. Melati atas jawapan kepada persoalan Encik Ruhaizat tadi Saya jemput mungkin Puan Aziza ada soalan, nampak raise hand tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Nur Aziza dari Fakulti Pendidikan. Saya tertarik bila Prof kongsikan pasal kisah yang di Melaka tu, sebab waktu saya jalankan kajian lapangan saya di Baling, hari pertama tu cikgu dah kongsi dengan saya, saya ada budak darjah 1, mereka ni kembar 2 orang, tapi waktu tu dah bulan, saya pergi tu dalam bulan 4 macam tu, dah 4 bulan mula sekolah, budak-budak ni tak bercakap sepatah perkataan pun. Saya macam kenapa tak cakap? Ni cikgu bawa saya pergi jumpa budak tu. Saya main-main dengan dia, saya tanya nama siapa, dia pandang je saya, pandang dia tu pandang kosong. Saya kata dia speech delay ke ataupun dia bisu ke macam mana. Saya tak naklah cakap bisu tu, cikgu tu kata tak ada, mak dia dah bawa pergi ke hospital dan sebagainya, tak ada apa semua. Saya kata mungkin budak-budak ni perlukan terapi. Tapi saya duduk di situ seminggu lebih, kemudian beberapa bulan lepas tu saya pergi lagi sekali, barulah saya dapat tahu bahawa di rumah ni ayah dia ni agresif. Jadi
saya tak tahulah kan dari segi psikologi dia panggil trauma ke apa benda ke. Jadi mereka jadi takut tengok ayah dia marah mak dia dan sebagainya. Kalau belajar tak boleh kena marah. Jadi dia rasa macam tak tahulah saya sebab saya tak diagnose budak ni kan. Jadi saya kata dekat cikgu apa yang boleh dibuat untuk bantu budak-budak ni. Dia kata setakat ni saya nak ajar mereka tulis nama saja dulu. Sebab sekolah ni memang sekolah yang budak kurang, 201 orang saja satu sekolah. Dan dua budak ni sangat tarik perhatian saya sebab saya rasa waktu tu dah 4 bulan keempat di sekolah. Tapi dia masih tak boleh bercakap. Bukan kerana dia tak boleh bercakap sebab dia ada medical issues. Tapi saya rasa dia ada trauma. Bila jumpa dengan mak dia hari terakhir tu, mak dia kata kat saya, cikgu doktor nak balik dah ke? Saya tak ada kawan nak bercakap. Saya macam, alamak macam mana saya nak buat ni? Saya pula jenis cengeng sikit. Saya tak sedihnya nak balik. Tapi saya kena balik, saya kata. Nanti saya datang lagi semula. Dalam research saya tu saya adalah buat sikit remark di situ. Saya kata Baling ni memang dah miskin. Budak-budak dia memang ada masalah. Dia bukan tak pandai tapi akses kepada fasiliti tu kurang. Dan bila saya pergi deep lagi, dia bukan budak saja. Keluarga pun sama. Saya tanya cikgu sekolah, boleh tak kalau kaunselor macam jumpa, bercakap. Tapi itulah macam Prof kata tadi, saya pun tak pasti sebab saya tak ada pengalaman sebagai cikgu. Saya cuma jadi pensyarah dekat FPT. Cikgu kata kami ada hal lain yang nak di handle salah pula ayat saya maksudnya nak handle bila hal melibatkan ibu bapa ni mungkin ibu bapa tu sendiri yang kena cari inisiatif. Saya fikir Baling tu dah lah paling ulu. Macam mana parent ni nak ada kesedaran yang mereka boleh ke tengah dan cari saluran untuk mereka inilah dapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Dan dia rasa malu sebab seminggu duduk kat situ, saya ni kira orang luar lah kan walaupun saya dari kampung. Tapi dia terbuka. Tapi hari kelima lah baru dia terbuka. Hari pertama tu dia tak terbuka pun. Bila dia dah mula rasa yakin tu baru dia macam buka, cikgu doktor nak balik ke? Saya macam ni dan macam ni. Bos saya rasa macam, saya jujurnya mungkin sebab tu lah sebab saya cengeng kan. Saya jujur rasa macam, ya Allah aku ni dah ngaji sampai ke Jerman, takkanlah aku tak boleh buat sesuatu untuk orang kampung sendiri kan. Tapi itulah sebab benda ni di luar kapasiti saya sebagai orang yang ada pengetahuan keilmuan dari segi psikologi. Kalau menurut Prof dalam situasi macam ni, apa yang boleh kita lakukan sebagai penyelidik dan sebagai masyarakat yang dah duduk di kawasan tu? Terima kasih Prof. Okey, terima kasih Dr. Aziza. Okey, memang kalau kita sebagai orang luar pergi ke satu tempat, orang-orang kat tempat tu yang ada isu memang akan rasa lebih selamat dengan orang luar. Kenapa? Sebab kita sebagai orang luar, kita tidak ada, kita tak ada hidden agenda. Okay, kita tak ada hidden agenda. Kita memang nak bantu. Tapi jadi pengalaman kami yang kaunselor pun, kalau kami pergi kat satu tempat yang asing, ada penghuni tu yang akan peluk kita, mengadu, menangis-nangis. Tapi dia tak nak beritahu dekat in-house counselor. Sebab dia tak rasa selamat. Sebab itulah dalam bantuan psikologi ni sebenarnya, yang paling selamat adalah bila orang tu adalah orang yang you tak kenal. Sebab apa? Benda yang menyedihkan dalam hidup kita, yang menyebabkan you suffer, kan? Yang menyebabkan you tertekan, you rasa stres dan seumpamanya. Kalau dia sampai ke tangan orang yang memang tahu you, dia boleh menggunakan tu against you. Sebenarnya, paling simple. Senang macam ni lah, katalah saya kan, saya sebagai penghuni satu tempat ni bekerja, saya ada masalah yang tertekan sangat-sangat, saya jumpa my colleague, saya luahkan semua menangis-nangis. So my colleague ni tiba-tiba happen to be is promoted dan jadi boss contohnya. Dia boleh gunakan maklumat yang saya dah kongsi tu untuk buat apa-apalah against me, dia boleh. Okay. Tapi kalaulah saya pergi kan ke tempat katalah Dr. Aziza duduk Baling, saya pun datang kat situ sebagai volunteer. So Dr. Aziza pun mengadulah pasal apa-apalah the secret life yang paling secret sampai menangis-nangis. And then saya pergi. Saya tak ada kepentingan pun nak menyebarkan. Kemudian saya mungkin datang balik untuk membantu. Jadi sebab itulah kalau dulu kan praktis school counselling contohnya dekat United States, kaunselor sekolah tak boleh duduk dekat sekolah pun sampai tahap macam tu. Tapi kat Malaysia lain sikit, kaunselor sekolah kat sekolah. So kalau di United States tak boleh. Kaunselor sekolah tak boleh duduk di sekolah. Mereka akan duduk macam kalau kita PPD, dia akan datang ke sekolah buat sesi. Jadi dia tak ada hubungan dengan cikgu-cikgu, dia tak ada hubungan dengan murid, jadi dia tak ada kepentingan.
Jadi bila dia duduk dekat satu tempat, dia akan jadi macam tu. So saya punya pandangan kalau kita apa, kalau kita sama ada kita kaunselor ke bukan kaunselor ke, we still can be apa orang panggil listening ears. Dan yang paling penting kita ada sumber maklumat kat mana kita boleh bantu orang ni. Macam contohnya katalah kan saya kadang-kadang ada je student datang nak mengadu masalah yang sangat rahsia dalam hidup yang kalau orang tahu ni memang aib lah contohnya. Tapi biasanya saya dah dengar nasihat dia, saya kata saya tak boleh nak counsel awak sekarang sebab saya ni pensyarah awak. Akan ada kejadian mungkin saya marah awak ke tak hantar assignment ke apa kan, saya tak boleh. Tapi saya akan bantu awak untuk dapatkan seseorang yang memang boleh bantu awak. Saya akan biasanya carikan sumber untuk cari bantuan supaya orang ni memang boleh bantu. Kalau tahu dia tak mampu, kita carikan yang percuma. Sebab itulah pentingnya profesional ni, dia kena ada network banyak lah. Dia network banyak. Jadi maknanya kita boleh memang divertkan kita punya ni macam dekat Baling kan. Saya percaya macam dekat Kedah tu ada je orang yang boleh bantu. Cuma mungkin Dr. Azizah kena dapatkan maklumat lah, kena ada sumber maklumat. One of the thing that we can do untuk bantu orang ialah kita ada sumber maklumat yang kita boleh divertkan macam mana nak bantu budak-budak seperti ni. Sometimes dia memang daripada luar sekolah lah, sebab kalau kat dalam sekolah ni kadang-kadang itulah seperti yang sama pengalaman saya lah, budak ni tengok kita terkebil-kebil macam nak tulis nama pun ada isu. So saya pun macam saya juga pernah tanya budak kan saya pernah tanyalah, macam contohnya saya tanya awak nak jadi apa, soalan super simple kan. Budak-budak ni jawab, adalah seorang budak saya masih ingat lagi dia jawab, dia kata dia nak jadi peguam. Tapi macam mana nama untuk tulis ni? Jadi kat situ kita nampak tak, intervensi awal kita bukan nak suruh dia ada cita-cita belajarlah bersungguh-sungguh, tidak. Dia kena faham dulu kenapa dia kena belajar. Selagi dia tak faham dia kena belajar, cikgu suruhlah dia belajar rajin pun, dia tak akan belajar. Dia tak akan belajar. Tak akan belajar. So jadi maknanya kita kena ada network lah Dr. Azizah untuk bagi kat orang-orang tertentu. Saya pun ada benda saya tak boleh buat ke, saya memang akan salurkan kepada orang yang tu. Kalau saya tak tahu, saya akan cari sampai saya dapatlah info. Itu cara kita lah untuk kita pastikan kita bantu orang yang kurang berkemampuan dari sudut apa pun lah. Terima kasih Prof. Sama. Okey, terima kasih Prof. Melati dan juga Dr. Azizah atas soalan tadi. Okey, ada sebarang persoalan Ayan? Assalamualaikum. Untuk isu yang di-highlight tadi Tara, saya di Penang. Dan untuk makluman, untuk kaunseling percuma ni, macam di Pulau Pinang, sebab saya merupakan salah seorang kaunselor atau pegawai khidmat masyarakat dalam program Baiti Jannati yang dianjurkan oleh Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dia dianjurkan di masjid-masjid secara percuma. Maknanya macam minggu lepas saya dah handle satu kes dari Perak. Dia tak nak buat di Perak, dia datang ke Pulau Pinang melalui scan QR code dan buat appointment ataupun sesi kaunseling di masjid lah. Saya pergi di Pulau Pinang. Tutup maklumat lah. Saya tahu lah kalau di Kedah ada buat macam tu, sebab saya ada kawan-kawan di Kedah pun ada juga. Tapi mungkin di Kedah tak buat konsep tentang masjid ni. Tapi di Pulau Pinang ada macam tu. Untuk maklumat lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik Razak atas perkongsian. Mungkin memberi maklumat jugalah kepada persoalan Dr. Azizah tadi. Okey, ada lagi soalan daripada audience? Okey, saya tengok dekat chat pun tak ada soalan Okey, jadi saya teruskanlah. Okey, saya ucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Profesor Dr. Melati Sumari atas kesudian beliau untuk meluangkan masa berkongsi ilmu dengan kita dan juga berkongsi pengalaman yang sangat berharga yang memang pengalaman-pengalaman itu kita tak dapat beli di mana-mana lah. Jadi kita bertuahlah dapat mendengar perkongsian daripada Prof. Melati pada hari ini Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak organizer juga, Umpu Aziz Center for Development Study, juga kepada Urustia, para audiens yang telah sama-sama menjayakan program hari ini Semoga apa yang kita dapat daripada perkongsian Prof. Melati tadi dapat dimanfaatkan dalam tak kira lah sama ada pendidikan, program ataupun amalan profesional kita serta untuk pembangunan masyarakat Okey, jadi sebelum kita akhiri program ni, saya ingin menjemputlah organizer untuk kita nak mengambil gambar sedikit lah sebagai
tanda kehadiran program. Okey, Puan Ilma akan ambil gambar kan? Ya, Doktor. Okey. So saya jemput audience untuk kalau berdapat onkan video cam untuk kita sama-sama memeriahkan lagi. Nampak wajah-wajah ni lebih bersemangat lah. Ilma snap nak kira ke macam mana? Nanti staff saya akan kira. Okey. Ada lagi yang nak buka kamera ke? Okey, okey, satu, Okey, dah ready. ready ya? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya tutup program kita hari ini ya, siri syarahan umum. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor.